Disebabkan sekeping kertas ni hancur hidup dia. Ini adalah kisah mengenai kekaisaran Raja Kisra. Ketika zaman pasca perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad kerap kali menghantar utusan-utusan ke negara serantau. Satu utusan bernama Abdullah bin Huzafah telah dihantar ke Raja Parsi. Masa tu Parsi berada di bawah naungan Raja Kisra. Parsi masa tu memang menganut agama Majusi ataupun Zoroaster. Bila Raja Kisra tu dapat je surat daripada Muhammad, dia terus koyakkan surat tu. Nabi Muhammad tulis dalam surat tu daripada Muhammad ke Raja Kisra. Jadi dia bengang, kenapa nama dia berada di tempat kedua sedangkan dia adalah raja. Sepatutnya kepada Raja Kisra daripada Muhammad. Ini disebabkan dia rasa Nabi Muhammad tu lagi rendah level dia daripada dia. Bila Nabi Muhammad dapat tahu je yang dia koyakkan surat tu, Nabi terus bersabda, Allah akan hancurkan kekaisaran Kisra ni sama macam dia hancurkan surat Nabi. Benda tu betul-betul jadi apabila Raja Kisra dibunuh sendiri oleh anaknya. Anak dia yang bernama Shirwai telah membunuh bapa dia sendiri dan menjadi raja. Malangnya Shirwai ni memang tak pandai dalam jadi raja. Dan selepas kematian Kisra, tampuk raja tu just jadikan sebagai permainan oleh ahli kerabat. Ketika zaman kekhilafahan Umar, Islam dapat menupaskan Parsi. Dan daripada situ ranaplah kekaisaran Parsi. Kisah ni menunjukkan sesiapa yang memusuhi Islam akan mendapat padahnya.